aku cakap jangan kurus. So mana yang aku nak dengar? Jangan dengar, Bob. Satu je kita nak pesan. Jangan dengar, lepas tu baik kau buat rambut. Kebanyakan diorang memang ada rambut. Mana ada kebanyakan orang kaya dekat dunia ni semua botak sebab banyak berfikir. Masalahnya kau bukan botak, kau tobek syaitan. Kau kena faham, okey? Ini proses untuk jadi lebih kaya. Oh, yelah. Dia ada proses dia. Kalau kau nak faham, aku ada baca itu. Aku ingat benda ni. Kalau kau ada tobek belah sini, dia akan kau akan jadi proses kaya tu lebih cepat sikit, Bob. Tak, masalahnya ni tak ada tobek. Ini aku potong rambut. Tu apa panggil mulut. Mulut. Okey, Bob, kau turun kepala kau macam ni, aku nak tengok jap. Yelah, betul lah. Orang bawa mulut ke atas ni. Bukan, itu dekat Thailand. Diorang ada lumba kereta, Bob. Kereta apa? Kereta drift? Tak, kereta drag, main drag. Oh, ya, Maksudnya ramai lah benda-benda macam tu kan. So aku mana boleh gila, dia ada tahap dia punya apa ni? Dia punya keberatan. Macam kau lori boleh lah bangang main drag. But his real name is Bob Doploti. You know Doploti? Doplotan. So where are you from? I'm from America. Amerika. Oh. Amerika Latin Amerika apa? Satu lagi Amerika apa kan? Aku lupa lah. Dia satu American Latin, American Pie. Bukan American Pie, American apa ni ya? Americano. You have boyfriend? I mean, technically. Technically, so Technically ni maksudnya ada technical lah. apa dia cakap tadi technically? Technically tu maksudnya dia suka lebih kepada muka ikan keli. Kau ikan keli ke ikan Josh? Kau rasa aku ikan apa? Kalau kau belakang sikit, Bob. Ni tak ada rupa ikan abang angkat Kau tengok muka pun dah penyu lah. Aku kat Gila, gaduh. penyu memang mana ada penyu besar ni gila. Can you ask something to Bob? Which part you want to know about her life? In difficult, of course. Hello. What do you do for work? So basically right now, I'm being a Bob, sekejap, Bob. trader. Dia tak tanya basic kau. Dia tanya kau kerja apa je. Syaitan apa kau sebut Tak basic apalah ni? aku nak cakap lah ni. Kau tak reti bahasa Inggeris, kau belajar lah dengan aku. Oh yeah. Okay. Apa benda ni? Of course. Kau dengar je dulu. Ini Okay. cara aku nak try Oh, masalah. dia cara Dulu dia, aku try abang awet cakap cara Rusia dia. pun sama. Cara dia. Unfortunately, the Bob is not the B40 or T20. He the up of them. We call B2B. Indonesia B2B. Bugatti. Yes, Yeah. B2B. Ini betul tak betul lah dia ni. Betul lah. Bapak dia kaya gila dekat sana US. Bapak dia jual apa? Hafiz sekarang. Bapak dia kat sana jual ni lah. Jual plastik. Beg plastik. Bapak dia buka beg kuning kat sana. Kan kau tahulah. Kalau jual dah berapa USD. Betul. Macam dia orang tak pakai USD, Bob. Dia pakai so USD. Bukan Sebab dia pakai pound. betul, dia pakai pound, Bob. Tak boleh, Bob. Bahaya. Kau macam mana jet dia nak naik dengan kau? Kau pun boleh terhempas jet tu. Sure, go ahead. Okay, Bob. One Jap. pekat lan. Camera roll. Okay. Action. Now you have money, right? I also have money. Okay, when we become together, we can become billionaire. JJ tu pak ni JJ Sama lah. We have money, you have money. We have billionaire. Apa bangang ni? Mana pick up ni? Sebab apa? Abang kakak kena tengok balik rambut dia. Kat sini naik tau. Bila hujung ni naik abang kakak, saya cakap kat situ ada satu macam tembok Cina. Ni Wan, aku tahu sebab apa Nuam dia dapat L ni. Sebab apa? Dia pakai minyak yang Acap S jual tu. Minyak apa? Acap jual minyak apa? Tadi Acap pun tunjuk aku. Minyak apa? Dia promote kat aku semalam. Dia cakap, Bob kau kena beli minyak ni. Dia kata minyak ni Minyak apa?
Mana aku tahu minyak apa? Dia kata minyak ni untuk main long. Bob, beli lah. Aku memang nak beli pun. Enjot balik satu je, kali, Bob. Bob. Konjut kau beli kalau macam kau ni Bob kan. Jap. Aku ada member macam kau. Kau macam 300. Kau beli dalam 8 karton Bob. Itu yang aku cakap kat Acat orang. Dia suruh aku beli banyak-banyak. Aku cakap apa nak campur air teh aku bagi-bagi. Bukan. Kau maksudnya kau mandi semua. Kau faham tak? Kebas satu banyak. Oh. Kau nak tekan buy pun tak boleh kebas. Macam ni lah tangan. 5 player. Okay? Mesti boleh bang. Okay. Tu boleh cakap Melayu kan? Boleh. Alah cakap pandai. Trend line itulah apalah. Round win, round 2 win. Bau bagi orang Amerika Syarikat terus. Tak boleh bercakap. Imut. Imoy. Oh guys. Lepas tu dia punya jet ski, papak banyak, Bob. Oh, so kalau I datang Langkawi boleh lah pakai jet ski you. Weh, jet ski kau tak boleh Bob. Minta maaf Bob. Memang kat situ kita dah tulis dah. Maksudnya dia punya weight. Kau faham tak? Bukan nak sakit hati kau Bob. Kau faham tak? Bapak dia ada banyak lagi customer. Kau faham tak? Jet ski tu tak belah dua pun kalau aku naik. Bukan pasal belah dua. Takut kau lemas, syaitan. Asal belah nak lemah. Sebab Kau le faham jaket tak? ada saiz. Le jaket ada saiz. Dia ada saiz. Jaket life jacket kau tak ada gila. Aku boleh benang. Aku Dia boleh kena terapung. pakai pelampung lori yang Tak kaya payah hitam tu. terapung. Aku boleh terapung. Oh, dia mesti terapung kau. L. Bagi tu je lah. Jangan bagi jet ski. Bagi kapal selam lah. Kapal selam tak apa, Bob. Kalau tenggelam pun, nama pun kapal selam. Banana Bapak boat, ni- banana boat. Banana boat kau tak boleh pakai, Bob. Alah, mana Buat boleh. baik ni. Wan, banana boat dia naik sini duduk tengah. Ni, macam ni, lipat dua jadi V. Jagi yang boat yang bawa tu kan. Apa benda yang V tu? Tengah-tengah laut ada orang bawa V macam tu. Sap. Tapi Wan, aku dengar banana boat ni bahaya betul Wan. Banana boat bahaya, Bob. Banana boat bahaya, Bob. Betul. Kau gila ke, Bob? Kau nak masuk M-Star Online ke apa? Asal tak? kalau aku naik banana boat, M-Star ambil lah. Kayak Yang nak kalau tarik kau naik- kau tu kapal tongkang kau tu tak? Kapal tongkang besar. Nak tarik kau ni mungkin dalam 5-6 tongkang lah. Dah Tapi bapak dia memang CEO company betul lah. Betul. Itu betul. Oh, CEO company apa? Jet ski lah. Jet ski belah-belah Langkawi. Oh, Dekat Cenang. padu. L yang Shelly tu? Shelly? Belah ujung apa benda nama dia? Which one? Yang ni lah, apa tu? Yang chalet yang bapak L ada tu lah. Yang untuk sewa jet ski tu. Dekat area Langkawi. Apa nama? Nama dia apa? Dia ada banyak weh. Sebab apa ni? Dia buat share partner. Dia buat share partner, Bob. Mana? Dia setiap tu dia ada share partner. Kalau kau nak macam contoh kau nak main jet ski bila, Bob? Boleh kita orang tahu? Aku nak main jet ski yang betul tak? Sekarang kan jet ski ada yang kereta tu. Kereta. Yang tu, Bob. Dia ada, Ferrari ada. You ada yang tu yang apa macam Lambo. Ada tak? ada. Lambo ada. Yang di terbarunya lori punya ada. Kapal lori. Kapal lori ada tak? Yang tu belum release lagi. Belum release. Tapi Bob boleh jadi kita punya tester. Tester. Okay, boleh, Bob. kita buat deal. Kita buat deal. I jadi tester. Tapi yang masa sama bapak you Awak kena belajar terima forex dengan I. Okey. Wah. Apa bapak nak belajar forex? Boleh. Sebab Dia dah kaya lah, gila. sekarang ni aku rasa ni dia tak cukup kaya lagi ni. Apa tu? Tak cukup kaya lagi? Tak cukup kaya lagi. Dia kaya tapi dia tak cukup kaya lagi. Nak Niki nak billionaire lah ni. Betul juga L. Awak tak apa nanti saya tunjuk. Sebab orang kaya dia suka labur duit dekat tempat ni. Kan tadi kan dia cakap ada banyak share partner kan. Jadi kalau I share partner, tapi share partner bagai forex. Macam ni tentulah jadi my husband.
Ah. Dua tak pandai main forex, dia pun nak belajar. Noah, hari Senin kau masuklah aku Noah. Kau belajar main forex dengan aku. Boleh. Aku Okay, ada masuk tak? Bob, Aku macam tak pandai. ni. Pasal banana boat tu. Pukul 10 pagi Noah, pukul 10 pagi. Weh, Bob. Nanti kau nak jadi chef partner dengan bapak dia. Weh, the boat the future. Can we visit it ni aku cakap. Okay, aku nak tanya kau Kau nak naik banana boat betul? Okay, kau nak naik bila? Sebab dia kena 3 bulan awal nak order tongkang semua ni. Kau faham tak? Kita nak get ready. Wan, habis lah Wan serabut lah Wan. Tak boleh Dah esok lah sambung tongkang tu Wan. Okay, so sambung Esok sambung tongkang Wan. Kau pergi tongkang tu, kau boleh order dulu. Siap-siap. Okay. Weh, jaga diri weh. Bob, aku nak jumpa kau sekejap lagi kat Bob. Aku ada personal dengan Bob sekejap Okay. Alright, kita gerak. Okay, jaga diri. Okay, thank you. Minta maaf. Semoga dimudahkan rezeki. Jaga solat. Saya gurau-gurau je tau. Gurau-gurau je Bye. Bye. Nanti pagi last take pukul apa Bob? Saya last take pukul 10.